pagi. Hari ni hari Isnin. Kita nak pergi sarap dulu dekat hotel ni punya yang disediakan. Masih muka pagi, muka biasa. Jom dekat atas. Duduk sikit makan apa ada. Jadi siril, kopi, teh. Ni nugget. Kat ni sikit je. Kentang. Ini seram. Bacon. Nasi goreng dengan ni. Ya. So kita makan. Thank you. Scramble egg saja. Makan scramble egg dengan telur, sayur, buah. Okey lah, tu je. Okey, jom kita makan lah. Let's go. Tu je lah makanan dia. Apa best. Morning guys. Morning kali kedua. Tadi lepas kita sarapan, kita siap-siap. Kita nak keluar jap, pergi Mendobi. Panas tu sini, Jinten. So kita akan pergi ke Dobi lah, yang terdekat. Tak tahu berapa harga lagi, nanti kita tengok. Okay, nanti kita update lagi. Let's go. Sampai kita punya Dobi Laundry. Macam biasa, Dobi is budget. Cik, kita dah bincang harga. Kena 18,000 KHR. Harga sini 2 jam. Dia siap kering. So sekarang kita nak pergi jalan-jalan. Okay, let's go. Sampai ke pasar. Ni nak tengok pasar pula. Kita jalan-jalan tengok pasar dulu. Ni pasar lokal dia lah. Kalau orang Perlis panggil nak. Macam dia jual ni. Kita target tiram-tiram yang macam dalam ni. Tu ada tiram yang tak kopit lagi belakang. Dia makan dengan sos. Udang-udang. Ketam masih hidup. Ni pasar basah dia. Ni siput ni lah, kat Sabah banyak ni. Potong. Buah dia kat sini macam-macam oh. Oh ni kita target ni. Dia makan lemon, tiram, sambal. Buah-buah. Kita nak beli ni. Ni. Basic nak makan tiram. Nak tahu harga, tulis kat kalkulator je berapa harga dia. Senang. Tengah di harga. Dia banyak jeruk-jeruk, udang lah macam-macam. Tapi dia punya bawang goreng dia sedap tu. Serius stop. Tiram-tiram belakang banyak lagi. Okay dah, kita dah dapat dah kita punya barang. Let's go. Welcome back guys. Welcome back. Kita nak keluar pergi cari barang-barang makanan sikit untuk masuk ke pulau esok. Sebab kat pulau susah nak dapat makanan. So kita kena standby. Kita pergi cari apa? Kita pergi cari supermarket lah. Apa-apa yang boleh beli, macam Maggi ke apa. Okay, betul kita jumpa kat pasar raya. Okay guys, kita sudah sampai. Kita sampai kat Lucky Express supermarket dia. Supermarket. Dia sudah ambil troli guys, dia sudah ambil troli.
Kita sudah ambil troli. Macam banyak ni, macam banyak. Oh, ui, sejuk lah. Sedap si. Pasar raya dia, aku rasa sini macam paling besar kot. Yang dalam town punya yang paling besar mungkin sini ya. Okay, takkan dalam minggu nak shoot juga. Let lu nanti kita beli lu. Nanti kita update pergi. Let's go. Kita dah keluar pada market. Kita nak ke Dobi pula ni. Kita dah beli barang ni. Sekejap kita nak ikat. Let's go. Kita ke Dobi. Baik ke Dobi. Panas. Cuaca panas. Okay, Dobi kita dah siap. Dah siap. Dia siap packing rasanya. Dia siap packing baru dalam plastik. Macam ni. Okay, packing dah siap. Okay lah. Okay. So untuk travel light boleh pergi Dobi sentiasa. Kita bawa baju banyak. Cukup masa 2-3 hari basuh. Settle. Kita dapat baju balik. Let's go. Kali kita jalan jauh sikit. Keluar daripada kawasan hotel kita. Kita isi minyak 2 liter tanpa subsidi RM10, tanpa subsidi RM10. So okay lah. Kita nak cari kawasan-kawasan Muslim ni. Taja jalan pusing. Lalu highway tu agak jauh dan panas. Okay, nanti kita sambung lagi. Jauh tu jalan. Kita nak sampai Koh Seralau dah. Koh Seralau. Stop jaga kedai kelapa guys. Sini ada deret ni semua kedai kelapa ni. Bab panas-panas ni minat kelapa. Syahdu. Dia ada puding enggak ah? Okay, kita try kelapa. Okay, kita dah settle minum kelapa. Minum sekejap, minum kita caw lah. Kita nak jalan lagi ni. Lagi sikit, lagi dalam berapa kilo lah. Cik, lagi berapa kilo? Lagi dalam 3-4 kilo lagi kot. Sampai Masjid Hasanah. Okay. Ni ada sekolah ni. Nampak sekolah. Say hi. Woo. Ni sekolah diorang ni. Ni masjid. Okey, kita nak pusing satu round saja. Belum waktu lagi nak semayang pun. Cik, belum waktu. Sambung. Okey, kita pusing satu round je. Budak-budak ni layan tu. Okey, let's go. Kita dah jumpa satu kedai halal. Dia kedai tu dia ada tulis halal besar-besar tu. Lepas tu ni kedai dia ni. Nama Iguana. Iguana. Kita bukan nak borak pasal iguana guys. Kita nak pergi tengok kedai makan ni. Panas. Kedai dia. Makan ke kita? Nanti kita tengok apa ada makan. Let's go. Jom kita pusing-pusing sikit kat area ni. Kita makan. Kau makan lagi? Macam mana? Oh nak. Babak besar tapi orang tak ada. Tu lah, kita support, kita datang support kan. Dia nak mengharapkan orang-orang yang jalan-jalan depan ni untuk yang ke kampung ni kan. Boleh singgah makan sini. Okey, tu je dah kot. Kita ni motor. Dah jauh dah kita sebenarnya. Kita dah mengambil masa dah. Jauh dia 15 km dah kita jalan daripada hotel kita. Saja nak jalan, kita sekala dah ada motor, luncur. Okay lah, ni tinggal makan dulu. Nanti kita update lagi. Let's go. Okay guys, makanan kita dah sampai. Ayam, sup daging. Tu lah, tu dia. Yang Cambodia, cola. Share dia. Jimat, bak air masak kita ada dalam botol. Okay, let's go. Makan dulu guys, selamat menjamu selera. Salam tengah hari. Okay, alhamdulillah kita dah settle makan. So kita nak gerak balik ke hotel kita. So total charge makan tadi, total tak RM45. So sekarang kita nak bergerak dah. Take time jap.
Lepas tu kita dah boleh gerak. Let's go. Ni masjid tadi yang kita singgah kejap tu. Kita layan budak-budak je. Dia buat temu untuk depan rasanya sebab dia kawasan Muslim ni. Okay. Kita ada dalam 15 kilo untuk sampai ke hotel. Luncur guys. Selamat sampai ke hotel. Balik. So kita jumpa petang nanti. Selepas kita solat dulu, tenang dulu sekejap. Panas dah hari ni. Okay, let's go. Kita jumpa petang nanti. Jur. Guys, sekarang pukul 4.30 dekat pukul 5. Tapi panas dia macam pukul 2-3 lagi. Kita orang nak pergi ke satu tempat wisata. Bukan wisata, tempat tarikan. Kita nak tengok best tak best. Kita nak pergi tinjau dulu kawasan. Asal? Okay, let's go. Kita baik-baik kita pergi baca doa dulu. Okay, kita jumpa dekat sana guys. Sampai Muara. Tak boleh break. Sampai ke satu wisata. Wisata ni lah, eco-tourism. Entah, susah nak baca. Tropicana Snake Community Based Eco-Tour. Macam tu lah. Tak tahulah kena bayar ke tak. Asalnya kena bayar kat situ kot. Sampai kat restroom pandai pula tulis bahasa Inggeris. Mangrove. Tak sure lah ni rumah orang ke chalet ke. Rasa macam chalet sebab tadi ada kena lepak makan kat situ. Ni ada toilet inside. Rasanya ni tempat santai kot, rehlah. Kelong. Tempat nampak orang santai kat sini tak tahu lah. Ni nombor rumah. Orang tengah makan-makan. Dia tu. Ini boleh naik boat ni tapi tak tahu lah macam mana. Sana bahasa dia semua bahasa ni. Tiba-tiba ada harga je. Tak ada apa lah. Throw your trash bin, thank you. Bahasa Inggeris. Bahasanya dia memang tempat pelancong pun. Kesimpulannya kat sini macam tu je. Tak ada apa-apa. Rumah-rumah penginapan sampai ujung tu sampai ke sana. Tu dah dalam tu. Tu je. Rasa ni tempat buat sementara lah kalau kita nak mancing kot. Ya kot. Belah sana tu semua sangka ikan. Jeti nelayan kan enggak?
Kita update lagi. Sekarang kita berada di seberang daripada tempat malam. Seberang. Dari belah sana orang mesti membawa ke kampung. Ada venue ke kampung ni? Ada tempat mandi. Kita mesti budak ni steady je sebelah tangan orang kampung kan. Dengan kamera. Sini dia bahagian yang tak dijaga sangat. Jalan tak diturap. Kedai motor dia, bengkel. Kan, sini lah orang kehidupan orang Cambodia. Dekat area Kompat. Kampot pula. Kampot. Maafkan saya, kampot. Kita try jalan selagi boleh mana jalan. Kita jalan try tengok. Minyak banyak lagi. Nanti kita sambung. Okay, from the other side ni ada restoran pula sepanjang sungai ni. Ada sungai ni ya. Kan macam meriah kan ni. Kalau ni semua tanah-tanah dia ni. Sini tanah dia. Masuk bandar je lah cari mancing dia. Bawa pergi cari makan. Beli makan. Okay, kita nak masuk ke bandar-bandar. Kita nak pegang kamera. Let's go. Okay, kita ada pit stop sekejap untuk last jalan ni. Kita ke night market tu. Kampot night market. Kemput. Ni baju pantai. Cuba baju pantai. Ni night market dia, Kamput. Yang semalam kita jalan tu, yang semalam kemarin tu kita jalan dekat Phnom Penh. Tak ada apa sangat, biasa-biasa je, tak ada apa sangat. Baju-baju, topi, pinggang, cap tanah. Inilah kita update lagi skala. Ni sekitar night market lah. Tu je kita nak info. Singgah juga lah bagi sampai. Okay. Ada benda yang best sikit lah kat sini kan. Kalau dia jual baju kan, dia pada boleh jual durian. Gentle. Campur lah. Okay, kita ada udah halal. Tak tahu lah tu ada orang kata halal kat sini. Halal sini diragu-ragukan juga lah sebenarnya. Halal kan? Ha. Ni ada jual sabu-sabu kecil ke? Ni?
dah habis lah pusing. Dia kecil je. Kecil. Ni lah dia. Kampung night market tu je lah. Kecil je. Tadi kita dah pusing satu round habis. Kan sebab kita bukan nak beli pun, kita nak tunjuk jalan saja. Okay. Inilah motor kita. Nak beli baju. Saya nak cari baju untuk esok ni di pantai. Kalau ada. Cukup. Macam biasa untuk hari kedua kita dah parking motor. Kita dah sampai balik kita punya hotel. So kita standby, kita rehat lah untuk hari ni. Esok kita akan buat long journey atas air pula. Sebab kita nak buat perjalanan laut pula. So hari ni kita sudahkan kita punya vlog hari ni. Kita sudahkan hari ni punya vlog. Kita habiskan vlog hari ni dengan Syapul. Okay kak, Pul dia boleh mandi sampai pukul 9. Sekarang baru pukul 7.30. Pukul 7.30. Sonok ni mandi malam. Sebab sini tak ada orang sangat. No, tak ada orang. Memang kolam kita punya. Let's go.